Adik saya si ibu bapa telah dibintikan kepada bapa angkat dengan tidak diketahui oleh bapa saya apa hukumnya. Orang yang menukar bin bapaknya dan tidak ada darurah apa-apa, maka dialah yang bertanggungjawab. Perkara ini adalah haram. Tak usah kata tukar bin, tak tukar di pejabat pakai panggil je bin lain, haram dah. Tak boleh. Kerana bin ni mana anak kepada si fulan. Bin daripada ibnun mana anak. Oleh kerana banyak sangat sebut, buang hamzah tinggal ber dengan nun, bin jadi. Baik. Jadi tak tahu oleh anak tak tahu nak buat apa mana. Tak berdosa anak-anak. Bila anak tu besar dah dia tahu bukan ayah dia dalam kap nalang, bukan dalam tu, dia wajib kena tukar balik setelah dia tahu. Jadi selama mana tak tahu tidak berdosa. Orang yang menukar berdosa dulu kini selamanya. Nampak? Orang yang kena tukar anak masa kecil tak tahu kala dia. Bila besar dia pun tahu bukan ayah dia bank ni, orang lain. Maka dia pergi jabat akad supar. Dia ada sekarang ni beli akad supar tukar bank. Akad supar tukar bank. Tak? Kenalah bayar 2-30 riyal, bukan 20,000. Urusan-urusan yang sukar kita nak tukar. Masalah-masalah urusan syarikat dan sebagainya nama. Waktu dimaaflah. Qada-qada. Tapi usaha kepada kita nak betul balik keadaan mesti ada.